Assalamualaikum semua. Nama saya Ahmed Wasaqani. Jadi, saya nak cerita satu cerita yang menarik sempena Hari Kemerdekaan kita. Korang nak tahu tak, ada satu istana dekat Perak yang sangat istimewa. Namanya Istana Kenangan. Mula-mula saya ingat kenangan tu sebab ada gambar-gambar lama di dalam istana. Rupa-rupanya bukan. Jadi, kenapa istana ini dibina? Okey, dengar je. Tahun 1926, Istana Iskandar yang besar tu masih dalam proses pembinaan. Tapi, Sultan Perak masa tu, iaitu Sultan Iskandar Shah, perlu satu tempat tinggal untuk baginda dan keluarga baginda. Jadi, apa baginda buat? Supaya bina satu istana kayu yang cantik, cepat siap dan ikut Melayu tradisional. Sebab itulah istana ni dibina. Tujuannya untuk jadi istana sementara je. Yang paling dahsyat sekali, istana ni dibina tanpa paku. Ya, memang tak ada paku langsung. Saya mula tak percaya. Macam mana nak lekatkan kayu tu? Rupa-rupanya orang-orang Melayu dulu memang hebat. Mereka guna pasak kayu je. Kayu cucuk dengan kayu. Mereka selalunya guna kayu cengal, kayu jati dan kayu merbau. Sebab itulah istana ni sampai sekarang tegak dan cantik di tepi Sungai Perak. Jadi istana sementara je, tapi raja dan keluarga raja dah duduk dalam ni selama 7 tahun tau. Mesti ada banyak cerita dan gelak tawa dalam tu kan. Sebab itulah orang panggil Istana Kenangan. Sebab nak ingat zaman-zaman lama tu je. Lepas Malaysia kita merdeka tahun 1957, kerajaan jaga balik istana ni. Pada tahun 1988, raja buka istana ni jadi muzium. Sekarang kita bolehlah melawat dan belajar. Soalan saya, kenapa kita kena cerita pasal benda ni waktu Hari Kemerdekaan? Sebab kemerdekaan tu bukan setakat kita tak dijajah je. Tapi kita bebas nak bangga dengan barang-barang kita sendiri. Bebas nak bangga dengan bangunan lama kita sendiri. Ni bebas nak tunjuk ke orang luar yang orang-orang Melayu dulu memang hebat. Istana Kenang. Stop lah. Cakap je. Paling. Istana Kenangan ni ajar saya satu benda. Kalau kita Lalik. Istana Kenangan ni ajar saya satu benda. Walaupun istana ni sementara je, tapi kalau kita buat dengan ikhlas dan penuh kemahiran, bangunan kita bina tu akan jadi kenangan yang kekal sampai bila-bila. Jadi kawan-kawan, jom kita jaga Malaysia. Kita jaga Malaysia, kita jaga warisan, jaga budaya dan kita jaga negara kita. Semua yang sudah menonton cerita saya, harap yang kat luar sana tu, semoga hidupnya diberkati Allah. Bye.